Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Wafra Haina binti Muhammad Azli. Saya dari Sekolah Kebahasaan Islah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Syazwani Telah Insaf. Rakan-rakan, marilah kita dengar cerita ini. Syazwani seorang murid tahun 3. Dia belajar di sebuah sekolah di ibu kota. Dia anak orang berada. Rumahnya besar dan cantik. Keretanya pun banyak. Ada pemandu pula. Syazwani hidup dalam kemewahan. Segala kehendak pasti akan dituruti. Dia dilayan bagaikan puteri. Kasih sayang dicurahkan kepadanya ibarat menatang minyak yang penuh. Oleh sebab kekayaannya, itulah dia bersikap sombong dan biadab. Malangnya, apabila berada di sekolah, Syazwani ibarat keras sumbang. Semua orang tidak mahu kawan dengannya. Syazwani juga seorang pembuli. Dia suka membuli kawan sekelasnya, termasuklah murid-murid lelaki. Hanya Farah lah yang sudi berkawan dan menemani. Bukan itu sahaja, dia juga seorang pemalas. Farah lah yang sentiasa menyiapkan kerja sekolahnya. Guru-guru pernah menasihati agar Syazwani berubah. Namun, dia langsung tidak mengendahkan nasihat itu. Umpama mencurah air ke daun keladi. Pada suatu hari, suatu rehat, Sufian dan kawan-kawannya dimarahi oleh pengawas kerana merebut-rebut untuk membeli makanan. Syazwani mentertawakan mereka. "Haha, padan muka," kata Syazwani kepada Sufian dan kawan-kawannya. Sufian dan kawan-kawannya naik angin lalu menolak Syazwani. Syazwani terjatuh. Kebetulan Farah yang lalu di situ terus menolong. Sebagai balasannya, Syazwani ingin membelanja Farah. Namun, Farah menolak. "Aku tak boleh terima. Kalau aku terima, nanti aku kena siapkan kerja sekolahnya." Hari berganti hari, namun sikap Syazwani tidak pernah berubah. Perangainya masih sama. Pemalas, pemarah, sombong, kasar dan biadab. Walau bagaimanapun, Farah tetap berkawan dengannya dan berharap Syazwani akan berubah sikap. Sehinggalah suatu ketika, semua murid bergembira kerana cuti sekolah akan bermula. Syazwani hanya mendiamkan diri. Dia kelihatan murung. Pada wajahnya tergambar kesedihan. Farah datang menghampiri dan bertanya, "Kenapa awak sedih?" Kata Syazwani, "Boleh tak saya ikut awak balik kampung? Ibu bapa saya selalu sibuk. Mereka tidak pernah bawa saya pulang ke kampung. Saya juga tidak pernah kenal datuk dan nenek. Semua keperluan saya diuruskan oleh pembantu rumah. Saya bosan." Farah berasa simpati dengan Syazwani. Kini barulah dia tahu mengapa Syazwani bersikap begitu. Lantas, dia bersetuju mengajak Syazwani pulang ke kampungnya semasa cuti sekolah. Kawan-kawan nak tahu tak? Di kampung Farah, Syazwani tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi bersikap sombong dan kasar. Wajahnya nampak begitu ceria. Dia makan apa sahaja yang dihidangkan. Mandi air perigi, bermain lumpur di sawah dan bergurau senda dengan anak-anak kampung yang comot. Syazwani benar-benar telah berubah. Dari seorang biadab, Syazwani bertukar menjadi seorang budak perempuan yang baik hati dan peramah. Semua orang kampung gembira dengan sikapnya itu. Suatu petang ketika asyik bermain, Syazwani menghampiri Farah.
Katanya, dia amat seronok tinggal di kampung. Dia tidak akan melupakan kenangan yang manis ini. Farah tersenyum lalu memegang erat tangan Syazwani. Tiba-tiba, kelihatan air jernih mengalir di pipi Syazwani. Kehidupan kampung benar-benar telah berubah sikap Syazwani. Farah bersyukur harapannya agar Syazwi berubah bertukar menjadi kenyataan. Dia Syazwani benar-benar telah insaf. Dia sedar sikap sombong dan biadab tidak memberi apa-apa faedah. Dia bertekad untuk menjadi manusia yang baik hati dan berguna kepada masyarakat. Kawan-kawan, demikianlah kisah Syazwani telah insaf. Semoga cerita ini dapat menjadi tauladan kepada kita. Jika kita mempunyai kelebihan, janganlah sikap sombong. Semoga menjadi panduan dan pengajaran dari cerita yang saya sampaikan ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.